lubang ni penting. Okey, assalamualaikum semua. Bersama saya lagi Mak Kuntum dalam channel TRK Studio. Okey, apa yang saya akan buat ni? Okey, hari ni saya akan share dengan korang macam mana saya servis saya punya pump 2T motor RG Sport saya ni. Okey, jom. Okey, sebelum kita pasang, mari kita tengok dulu bagaimana keadaan dalam pump ni berfungsi ya. Okey, dia ada dua keadaan. Keadaan pertama adalah jauh sikit ya. Okey, keadaan pertama adalah apabila enjin kita mati, maknanya tak bergerak. Keadaan kedua apabila kita start enjin, pump kita mula bergerak. Pump ni berjalan Okey, macam mana cara pump ni jalan? Pertama, kita tengok waktu dia tak berjalan, maknanya tak jalan. Okey, kita tengok keadaan dia punya pump. Lever kurang kena duduk macam ni, betul? Kena duduk macam ni. So macam ni lah tekanan. So lever kurang kena duduk macam ni, betul? Bila duduk macam ni keadaan pegun ya, keadaan mati. Okey, bahagian depan ni saya panggilkan ni cam lah ya. Cam ni dengan gear ni, kalau keadaan dia macam ni, dia hanya buka sikit je, nampak? Dia pergatkan sikit je sebab walaupun sini ada takuk, tapi takuk ni lebih kurang sama tinggi, nampak lebih kurang sama, walaupun tengah ada takuk, tetapi dia punya dari sisi tu, tengok ketinggian takuk tengah ni dengan sisi tepi tu lebih kurang sama. Jadi dia tidak ada ke depan, tidak ada ke belakang. Jadi kalau kita buka macam ni, bila kita dah pulas throttle, kabel dah tarik lever ni ke atas, bila lubang ni macam ni, nampak dia ke dalam. Bila enjin berpusing pula, yang gear ni berpusing, dia akan ke depan. So dia akan ke depan ataupun belakang, sebab dia sentiasa berpusing. So dia macam ni lah, depan belakang, macam tu. Depan belakang. Sebab apa? Depan ni menerima orang cakap tekanan ke apa, tak pasti nak sebut, tapi dia menerima kat sini lah, menerima tekanan benda ni. Jadi dia akan macam tu. Dia akan tapi kalau macam ni, walaupun kita matikan enjin macam ni, gear macam ni, jadi dia tak ada tekanan apa-apa. Okey, yang memusingkan gear ni tadi adalah pinion ni. Okey, pinion ni duduk macam tu. So dia pusing, nampak? Dia pusing. Okey, pinion ni duduk kat sini.
Nampak tak dalam tu? Nampak dalam tu pinion ya. Nampak pinion tu akan bergerak dalam tu, yang dalam belah atas tu. Pinion tu akan bergerak. Bila dia bergerak, dia akan memusingkan kita punya gear dalam ni tadi. Apa yang memusingkan kita punya pinion ni? Bila kita sambung ke enjin macam ni, pinion ni depan dia ada adapter plastik ni, penyambungan plastik ni kita sambung pada satu gear daripada enjin. Gear tu daripada kick starter shaft, tetapi gear tu sentiasa berpusing. Bila enjin hidup, gear tu sentiasa berpusing. Dia panggil drive gear lah. Bila gear tu sentiasa berpusing, gear tu akan pusingkan pinion ni. Jadi dia akan berpusing. Seterusnya dia akan pusingkan gear. Bila dia akan pusingkan gear, kedudukan cam ni main peranan. Bila kita tak rem, dia macam ni je, sikit je pergerakan. Bila kita rem, kabel ni atas, dia punya lever ni atas, nampak pergerakan dia lebih banyak. Jadi bila ada pergerakan, dia disambungkan pada plunger belakang ni. Bila ada pergerakan, dia akan bergerak macam ni. Bila ada pergerakan macam ni, minyak tuti yang ada dekat lorong sini tadi, yang lorong tepi ni nampak yang saya tutup ni, yang tu dia keluar ikut belakang. Bila keluar ikut belakang, dia akan masuk kat sini. Bila masuk kat sini, dia berkumpul dalam tu. Plunger pun bergerak. Bila plunger bergerak, dia keluar kat sini. Bila dia keluar kat sini, bila kena atas ataupun bawah lubang, atas untuk outlet atas, bawah untuk outlet bawah, dan dia berpusing. Bila kena atas, dia keluar atas. Bila kena bawah, dia keluar ikut bawah. Itu secara ringkas lah. Bila saya kaji balik, saya buka, saya tengok satu-satu, lebih kurang itulah dia punya fungsi dia. Selalunya pump ni, dia punya rosak dia seal bocor ataupun keladak tuti ya. Bila keladak tuti dah menutup lubang tadi, lubang yang belakang ni, ni laluan utama dia tau. Bila lubang tuti ni dah ditutupi oleh keladak tuti, sama ada motor dah lama tak start, dia sumbat kat sini, dia jadi keladak, ataupun kekotoran daripada kita punya tangki, tangki tuti tu turun, dia terus ke sini, dia tutup lubang. Bila tutup lubang, bila kita start, tuti tak boleh keluar. Itu yang pertama lah. Yang kedua, mungkin berlaku sumbat pada plunger ni tadi. Mungkin lah, sebab ini adalah salah satu laluan minyak dalam tu. Okey, sebab ada lubang ni dah tertutup disebabkan kekotoran tuti tadi. Jadi bila bergerak, minyak keluar mungkin dalam berapa persen ya, 2-3% itulah. So tak cukup support untuk dia naik. Sekarang saya nak buat pemasangan. Yang pertama sekali saya akan pasang yang ni lah, dia punya tekan cam tadi. So letak minyak, so dalam body kita letak minyak. Tadi dah letak minyak, kita letak minyak lagi. Okey, kita masukkan. Saya selesa guna plier untuk nak masukkan ni. Kita akan pusing. Okey, masuk. Oil seal lah. Oil seal saya dah tukar. Ini ada oil seal baru tadi. So yang tinggal dia punya o-ring ni. Saya tak pasang o-ring satu. Yang bulat saya dah pasang kat sini. Dengan dia punya oil seal baru kat sini. So tinggal o-ring yang dua ni lah. Untuk penutup ni saya tak pasang lagi. Yang ni saya dah pasang lagi ya. Satu, yang ni lama punya. Nampak? Saya dah pasang. Dah buka. Dia punya bahagian yang separuh ni sebelah sini ya. Sebelah atas ni. Macam tu. So kita pasang dia punya washer. Kemudian spring kita parking dah siap. Kita letak dia siap yang sebelah yang nak sangkut ni, bahagian bawah macam tu. So dia sangkut dia siap lah bawah ni. Okey, dah tu baru kita pasang dia punya plate. Okey, dan kita pusing sikit, kita angkat. Okey, pusing sikit. Okey, sampai dekat dia punya apa,
Ni tekan, dan baru kita pasang dia punya ni. Sekejap saya tekan sekejap. Spring tak masuk betul sebab spring saya dah rosak. Okey, dah masuk betul. Kemudian kita letak dia punya spring washer. Okey, last sekali kita pasang dia punya nut lah. Okey, kita letakkan dulu. Okey, tengok. Okey, duduk macam ni. Tengok keadaan cam lah. Maknanya gear tu dia akan kena dekat dia lah. Okey, yang kedua kita pasang gear pasang gear ni. So letak minyak sikit. Dalam ni kita letak dah tadi. Kita letak lagi. Okey, dah kita masukkan gear separuh. Dan kita pasang dia punya plunger. Letak plunger sekali kat sini. Letak minyak. Okey, lubang pada plunger tu, lubang ni kita letak ikut dia punya ni lah, kat gear tadi tu. Okey, okey, letak dah. Okey, kemudian sekejap saya letak tangan sikit. Kita pasang dia punya ni, pinion gear ni. Letak minyak. Okey, jangan lupa dia punya shim ni. Shim ni letak dah siap lah dalam tu. Okey, push shim. Kalau tadi dah letak minyak, kita letak minyak lagi lah. Okey, sampai dia habis. Okey, kita tengok bila kita dah letak macam ni, dia ni akan berpusing tau. Macam yang saya cerita tadi dia ni akan berpusing. Macam mana saya nak bagi korang nampak dia berpusing ni. Okey, kita letak dia punya ni rod ni siap-siap dengan dia punya spring, return spring ni. Korang tengok dia punya clip ni bila saya pusingkan ni seolah-olah bila kita dah sambung ke enjin bila dia start pusing. Nampak dia dah start berpusing. Pusingan ni lah yang menyebabkan minyak tadi tu keluar kat sini, yang masuk dalam tadi dia akan keluar sama ada outlet yang atas ataupun outlet bawah melalui tekanan yang bila dia bergerak tadi tu. Nampak Okey, kemudian saya boleh pasang yang belakang ni, mana seal baru, ring baru. Terbalik. Okey. Nak sikit. Okey, masukkan skru dia. Okey, tidak. Allahu Akbar. Mixing lah tangan. Okey, dah pasang tu, kita pasang yang ni. Ini kita pasang.
Kita dah pasang ni kan, kita pasang dia punya apa, pemegang ni, holder dia tu. Letak minyak lah, letak minyak pada o-ring ni dan pada OC ni, senang dia nak masuk. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang belakang ni pasang dia punya seal o-ring. Sekejap sebut o-ring, sekejap sebut seal ni. Okey, kemudian kita letak dia punya ni. Kefungsian semualah. Kefungsian ya. Okey, yang ini tadi kalau korang tengok marking kat sini ya. Marking kat sini ni dia ada fungsi tau. Okey. Tadi saya dah cerita keadaan cam dalam tu, ada yang terbuka, ada yang tertutup kan. Okey. Masa kita pasang kabel nanti, kita akan setting kedudukan idling ya. Maknanya waktu kita tak pulas throttle, kita setting macam ni. Yang titik ni kita letak betul-betul tengah yang dot bawah ni. Ya, macam ni lah lebih kurang. Macam tu. So dia akan terangkat sikit lah. Maknanya bila kita start engine, tuti ada masuk. Tuti ada masuk sikit dalam kita punya engine, dalam kuantiti yang boleh lah. Maknanya untuk nak cover dia punya perjalanan piston, bearing dalam tu. Okey, yang ni ketika kita idling, kita try pulas, setengah kat sini. Maknanya di antara cam dalam tu, di antara terbuka dengan penuh. Dia mula penuh, dia nak pergi kita buka. Di tengah-tengah. Kemudian kita throttle kita tarik habis, dia mesti dapat macam ni. So macam ni marking macam ni maknanya di dalam ni dia dah sampai pada cam yang berlubang, bertakuk tu. Bila bertakuk tu, so gear kita boleh sentuh kat dia habis. Bila pinion ni berpusing, so pergerakan dia lebih banyak lah. Bila pergerakan dia lebih banyak, pelanja tadi pun bergerak banyak. Jadi minyak yang masuk tadi kat longkang tadi, masuk kat pelanja tu pun dia boleh tekan banyak untuk keluar dekat outlet atas dan juga outlet belah bawah. So ingat masa nak pasang ni kita setting kabel tu, mana dot ni ke depan sikit. Dot yang ni kita ke depankan sikit macam tu. Okey, saya rasa video kali ni sampai sini dulu. Panjang kali ni video. Okey, pada yang setia menonton video saya, terima kasih sokongan anda. Pada yang baru, bolehlah tekan butang like dan juga subscribe untuk terus mendukung saya. Okey, semoga video ini memberi kita manfaat. Jumpa di dalam video. Assalamualaikum.